Taha Edugen Show. So, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Syafiq laku Eskodak Wah Club. Pada Edugen kali ini saya akan membawakan tema meneka logo-logo baju raya yang ada di Malaysia. So, korang dah ready ke? Ready. Okey, jom. Gambar pertama. Baik. I think era. Betul. Alhamdulillah. Gambar kedua tadi. PES. Betul. Space. Kak Iza. Gambar ketiga. Okey, saya tahu yang ni. Baik. Easy sangat. Bulan bintang. Baik, betul. Gambar keempat. Tahu dah. Sultan. Okey. Saudara Iza, Okey. gambar yang terakhir. Ni saya teka lah Gym kit. Betul. Okay, so alhamdulillah telah selesai game kita pada pagi ini yang bertemakan teka-teka logo baju raya yang ada di Malaysia. So macam mana korang? Okay, baik. So sebelum Betul lah Syafiq. sebelum saya nak Sebelum saya nak ke next Edugen, saya nak berkongsi satu nasihat, iaitu hukum memakai baju raya di pagi hari raya ialah hukum memakai baju yang terbaik di pagi hari raya adalah sunnah. Tapi ingatlah bagi kaum muslimin dan muslimat, janganlah pakaian tu menonjol sangat sebab nanti boleh menarik perhatian yang bukan mahram. So, selahkan kepintaran, luaskan pengetahuan. Bye.